Sebelum tu kita buka dengan ni dulu buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dulu untuk majlis kita hari ni. Al-Fatihah. So untuk malam ni punya session, tajuk yang kita akan sentuh adalah berkaitan dengan market structure. Okay, market structure. Lepas tu kita akan sentuh juga berkaitan dengan dua indikator yang ramai orang guna lah. Okay, yang ramai orang guna. So market structure dan juga MACD plus moving average. Alhamdulillah. Apa tu? Baru sudah makan nasi ke? Okey, sekejap Mana tadi? Dah admit tadi. Admit sambil-sambil tu. So dalam ni saya tengok nama yang macam biasa. Okey, nama yang orang lama yang memang dah tahu apa itu support resistance. So dah ada banyak ilmu pasal technical analysis lah. Okey. So malam ni apa yang kita nak sentuh adalah mula-mula sekali adalah berkaitan dengan market structure. So apa itu fungsi penggunaan market structure? Okey. Apa fungsi ataupun apa kegunaan untuk kita faham macam mana market structure tu bergerak? Okey, apa dia punya kepentingan dia? So market structure ni dalam bahasa mudah dia adalah pergerakan harga, okey, daripada bawah dia buat kenaikan, and then daripada kenaikan yang tinggi tu dia membuat satu reversal penurunan balik, dan benda tu dia berulang-ulang lah. Ada? Ya, ada dia. Ada. I don't know. So market structure in trading. Yang ni saya tak ingat nak ambil gambar dia. So kita akan ambil satu gambar untuk kita buat study. Yang ni yang kita panggil. Okay, yang ni So ini adalah market structure yang saya masukkan. Kalau kita boleh tengok alamak. Gambar. Yang ni saya tak buat slide yang ni. Ada tak yang okey sikit? Yang ni Yang okey sikit. So lebih kurang macam ni Ini biar dia set up pula. Okey, so yang ni. Yang ni okey. So saya ambil yang ni. Okey, so untuk market structure ni, apa dia punya point yang paling penting adalah macam mana untuk kita detect. Okey, saham itu dia nak buat daripada kejatuhan, dia nak buat kenaikan, and then daripada kenaikan dia nak buat kejatuhan. So kita kena faham market structure ni untuk kita tahu benda itulah bila dia nak buat reversal, di manakah dia punya kelemahan. So kenapa kita perlu faham market structure ni? Pertama sekali bagi saya tulis, okey, pertama sekali adalah untuk kita menentukan bahawa
menentukan trend. Okey. Untuk menentukan trend. So minggu lepas kita ada belajar lah. Minggu lepas punya session ke 2 minggu lepas saya tak ingat. Kita ada ajar juga berkaitan dengan trend ni kan. Yang kedua adalah reversal. Okey, reversal trend. Dan yang paling penting di sini juga dalam market structure ini kita belajar iaitu ilmu retracement. Okey. Retracement ataupun ada orang guna istilah pullback. Okey. Pullback. So ketika mana market tengah membuat uptrend ataupun membuat kenaikan, kalau boleh tengok dekat sini, reversal ni apa? Reversal ni daripada reversal trend besar. Siapa yang ni? Saya ni je. Okey, daripada trend besar, reversal of big trend lah. Okey, reversal of big trend. So macam mana kita nak tahu bahawa satu saham tu dia tengah buat an uptrend ataupun kenaikan? Selain daripada kita membuat lukisan trend line, okey, sebenarnya kita boleh baca juga melalui market structure ni. Okay, kalau dulu kita baca melalui menggunakan trend line macam ni, kita sambung satu line, so selagi mana dia tak break the uptrend line, kita consider that stock market ataupun that price masih lagi in uptrend. Alright. So apa yang berlaku di dalam uptrend ni, kalau kita boleh tengok dekat sini, dia ada satu istilah yang kita panggil sebagai higher low dan juga higher high. Okey. So dia bermula daripada low, daripada rendah, dia membuat satu ketinggian. Okey. Kita panggil sebagai high ataupun higher high terus. Dia pun boleh juga, tak ada masalah. Lepas tu dia buat penurunan kecil. Ini yang kita panggil sebagai a pullback. Okey, harga ni kita bincang pasal harga. A pullback ataupun retracement. Membuat apa? Membuat higher low. So kenapa kita panggil dia higher low dekat sini? Sebab selepas dia turun dekat sini, dia membuat satu lagi loncatan ataupun lantunan ke atas. Okey, ini higher low. Kenapa dia panggil higher low? Sebab low ini lebih tinggi daripada low yang sebelum. And then dia buat apa lepas pada tu? Dia buat another higher high. Kenapa dia panggil higher high? Disebabkan oleh ketinggian sekarang ni lebih tinggi daripada ketinggian yang sebelum. So begitulah seterusnya. Okey. Begitulah seterusnya. Sehinggalah berlaku kita panggil sebagai lower low. Alright. So kalau kita tengok dekat sini, this one adalah higher low, higher low, higher low, higher low. Tetapi ada satu ketika di mana berlakunya lower low. Kalau tengok dekat sini, selepas dia buat higher low dekat sini, dia buat kenaikan dan kenaikan ini tak melepasi daripada ketinggian yang sebelum. So dekat sini kita dah start dia panggil sebagai lower high. Kenapa dia panggil lower high? Sebab ketinggian ini lebih rendah daripada higher high sebelum. Okey, daripada ketinggian yang sebelum. So dia panggil lower high. And then yang lebih kita nampak adalah apabila dia membuat satu penurunan dan dia pecahkan higher low yang dia buat sebelum ni, which is sebelum ni dia tak pernah break. Sebelum ni dia buat higher low, dia naik lagi, dia buat higher low, ketinggian rendah yang lebih tinggi daripada sebelum, naik lagi buat higher low. Tetapi pada satu ketika dan satu saat tu dia buat lower low. Makna lower low ni maksudnya, okey, maksudnya adalah dia lebih rendah daripada low yang sebelum. So, tadi ada soalan tadi. Sudah.
Yang ni tengok chart daily. Yes. Okay, so untuk hari ni kita fokus kepada daily sahaja. Okay, kita hanya fokus kepada daily. Saya tak akan ajar 4 hour, saya tak akan ajar smaller time frame, multiple time frame, saya tak akan ajar. Yang saya akan bagi tahu ini untuk sesi yang bukan advance lah. Ini adalah sesi untuk orang yang baru nak kenal macam mana pergerakan saham tu bergerak. Dan benda ni penting juga kepada orang lama untuk dia refresh balik dia punya ilmu-ilmu yang dia dah belajar sebelum ni lah. Okay, kita tak akan ajar yang tinggi-tinggi punya. Yang ni memang kita nak ajar baca macam mana nak ajar dia punya kata apa pergerakan saham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Helmi. Alright. Sudahlah saya tekan ke pula ni. Okay. So time frame letak tepi dulu deh. Time frame Apa dek? apa yang bunyi? Okey. Alright, kita sambung balik So tanda awal saham tu dia nak buat daripada uptrend untuk dia buat downtrend adalah dia buat lower low. Selepas tu dia buat low, mula-mula dia buat lower high and then dia buat lower low. Lepas tu dia buat balik lower high and then dia buat another lower low. So ini adalah yang kita panggil sebagai downtrend. Saham tu dia membuat pertukaran trend. So macam mana kita nak tahu saham tu kita beli, yang kita beli tu dia berada pada kedudukan yang tinggi ataupun tidak adalah kita kena pastikan benda ni tidak ada. Okey, kita kena pastikan lower low ni tidak ada. Sebab apa? Sebab kalau kita dah beli dekat area atas and then tiba-tiba kita tak perasan pun, kita duduk main tengok support resistance, kita tak nampak pun yang dia ni buat lower low. So itu bahaya. Okey. So kita kena carilah, okay? Kena latih mata kita untuk cari lower low dan juga lower high ni. Termasuk juga dengan uptrend punya case, higher high dan juga higher low. So fungsi market structure kita faham ni, kita tahu bila dia nak buat reversal. Okay? Bila dia nak buat reversal. Kalau kita masuk kepada advance punya case, okay? Advance case, kita boleh buat decision ataupun kita boleh tahu di mana tempat yang mana dia boleh buat sambungan kenaikan. Maksudnya dia buat lower low tetapi dia batalkan dia punya lower low ni dengan higher low selepas daripada tu. Okey, dia buat kenaikan yang baru and then dia tak jadi turun. So yang ni pun yang lebih advance. So malam kita hanya cerita berkaitan dengan supaya kita faham asas dulu. Lepas daripada tu kita akan belajar macam mana dia boleh batalkan benda ni lah. Okay. So pertama market structure ni selain daripada kita nak tengok dia buat reversal yang ni, kita nak tahu trend. Okay. Selain daripada menggunakan trend line, kita boleh faham trend tu tengah uptrend ataupun downtrend menggunakan market structure. Lepas tu kita ada reversal. Okay, kita nak tahu reversal in the big trend. Dan yang ketiga di dalam, okay, di dalam keadaan saham yang tengah membuat uptrend, berlakunya higher low. Okay, higher low ni adalah fasa pullback ataupun fasa retracement. Nombor 3 ni. Okay. Ni nombor 3 ni duduk dekat sini, duduk dekat sini, duduk dekat sini. So dia ada fasa. So apabila kita faham benda ni, kita akan clear dengan bahawa saham ni dia tidak naik dengan kata apa, dengan kelajuan yang laju. Dia naik tak ada rehat. Dia ada rehat dia. So ini adalah rehat dia. Pullback ni kita panggil rehat dia. Okay. Pullback ni adalah rehat ataupun retracement. Ini kita panggil sebagai rehat. So dekat situlah kita ambil peluang untuk membeli saham tersebut. Okay, so kalau kita boleh buat latihan untuk yang market semasa. Okay, kita buat keadaan market semasa. So kalau kita boleh tengok apa yang berlaku dekat sini daripada perubahan trend. Okay, kalau kita tengok daripada sini satu fasa. Okay, sini satu fasa daripada atas
sampailah kepada fasa dekat sini. Okey, lepas tu sampai kepada fasa sekarang. So kita nak tengok macam mana market structure tu dia boleh mengubah trend daripada menurun kepada kenaikan, dan daripada kenaikan dia boleh buat penurunan. Okey, so dekat sini kalau kita boleh go through, kita boleh tanda satu-satu. Cuba buat latihan. Bila mana nak guna line, kadang banyak jenis. Bila mana nak guna line, kadang banyak jenis. Macam mana? Bila nak guna, bila mana? Bila nak guna line, kadang banyak jenis. Line mana tu? Kak Siti. Okey, so yang ni kalau kita tengok apa yang dia buat, daripada sini ada kenaikan. Daripada sini ada kenaikan, so dekat sini kita ambil teruslah dia buat penurunan. So dekat mana dia buat penurunan, kalau kita tengok dekat sinilah. Okey, bermula dekat sini. Kalau kita tengok apa yang dia buat dekat sini adalah, okey, situ adalah higher low. Apa tidak? Dekat sini adalah higher low. Dekat sini adalah lower high. Okey. Sebelum ni higher low dia duduk kat mana? Kat sini. Higher low dia dekat sini. Lepas tu dekat sini dia ada higher high. Okey. Kenapa kita kena faham benda ni dah? So dekat sini ada higher low, dia buat higher high, lepas tu dia buat another higher low, which is low ni lebih tinggi, higher low sini lebih tinggi daripada sebelum. And then selepas daripada tu dia tak buat lagi higher high. Apa yang dia buat dekat sini adalah lower high. Okey, so ini adalah tanda awal yang mana dia nak buat reversal. Okey. So kalau kita tengok lagi sini, dia akan jadi lower low lah sini. Okey, sini akan jadi lower low, dekat sini akan jadi lower high. Lepas tu dia akan jadi lagi lower low, dia akan jadi lagi lower high. Lepas tu dia ada lagi lower low dekat sini. Dekat sini dia jadi lower high. Lepas tu dia jadi lagi lower low dekat sini, and then dia jadi lagi lower high dekat sini. So lower low, lower high, lower low, lower high, and then dia buat another last lower low. Okay, lepas daripada lower low dekat sini, apa yang kita boleh nampak dekat sini, dia buat apa dekat sini? Dia tak buat lagi lower low. Okay, kalau kita tengok ni, dia tak buat lagi lower low. Dia buat apa? Dia buat higher high lepas daripada tu. Okay, dekat sini dia dah buat higher high. Nampak sini? So sini dia buat higher high. So apabila dia buat higher high dekat sini, ini adalah petanda awal bahawa saham itu akan bergerak membuat kenaikan selepas daripada itu. Okey, dia akan membuat satu uptrend yang baru. Daripada sebelum ini dia buat satu fasa downtrend. Sebab tu kita kena faham market structure ni untuk kita letak dekat mana deh. Okey, kita ambil gambaran yang besar supaya lebih mudah. Ni adalah agak masuk ni. Okey, yang ni saya guna KLCI punya ni lah. Saya pakai KLCI punya apa ni? KLCI sebagai kajian kita malam ni. Okey, so kalau kita nampak lepas daripada sini dia terus membuat dia membuat higher low dekat sini. Kenapa kita panggil sebagai higher low dekat sini? Sebab low dekat sini lebih tinggi daripada low yang sebelum. Lepas tu apa dia buat lagi? Dia buat lagi another higher low. Dia buat another higher low, higher high, and then sini higher low. Lepas tu dia buat lagi another higher high. So dekat sini dia buat higher low. Dan dekat sini apa yang kita tengah tengok sekarang ataupun yang tengah berlaku sekarang ni, dekat sini dia buat apa? Index dia KLCI. Dekat sini dia buat, adakah dia buat higher high dekat sini?
So sebenarnya ketinggian ini kalau ikutkan dia dah rendah daripada yang sebelum ni. Okey, kita boleh lukis seolah-olah dia macam ada penurunan macam tu. Kalau yang ni belakang ni memang obvious lah. So dekat sini kalau kita tukar kepada line chart ni, kita akan nampak bahawa dekat sini ni dia jadi macam ni. Nampak Dia jadi penurunan. Dekat sini dia dah jadi penurunan. Nampak ni? Apa yang dia buat sini ialah dia buat lower high. Bukan higher low. Dia buat lower high dekat sini. Lower high. Okey, dia buat lower high dekat sini. Macam ni. So sini dia buat lower high. So bila dia buat lower high, apa yang kita bimbang nanti adalah apa yang dia nak buat adalah kita bimbang dia buat lower low deh. Kita bimbang dia nak buat lower low selepas daripada ini. Dengan kata lain, lower low ni apa? Lower low dia mesti pecahkan higher low sebelum. So higher low sebelum dekat mana? Dekat sini. So kalau dia buat lower low, dia akan berhenti dekat sini. Lebih kurang lebih kurang dekat sini, bawah ni. Maksudnya daripada sini ni dia terus turun ke bawah ni. So ini menandakan bahawa berakhirnya fasa uptrend. Dengan kata lain, bursa kita mungkin akan rehat. Okey, mungkin akan rehat, mungkin akan ada benda yang bakal berlaku pada minggu depan ataupun bulan depan ataupun bulan yang akan mendatang. Which is tak ada event lain dah yang paling besar. Selain daripada peperangan yang berlaku dekat US, dekat Iran versus US tu, kita ada dekat peringkat negara kita iaitu PRU lah. Okey, kita akan ada PRU dan biasanya masa PRU ada beberapa counter yang naik tetapi indeks basically memang dia turun dulu sebab kita tak tahu next government siapa. Selepas daripada tu barulah kita akan tengok balik apa pergerakan yang dia bakal buat. Sama ada dia akan buat lower high lower low, lower high lower low, low high lower low sampai tak ada reversal ataupun dekat sini dia boleh reverse back untuk dia buat sambungan kenaikan menaik selepas daripada ni. So kita nak tengok apa yang akan berlaku. So kalau kita faham chart, kita boleh agak apabila kita faham market structure ni, kita boleh buat projection. Kita boleh buat projection awal. Okey. Ke mana arah market tersebut. Okey, ke mana arah market tersebut. So minggu ni kita akan tengok, saya rasa tak sempat sangatlah minggu ni. Minggu depan yang memang betul-betul nampak. Okey, kalau tengok dekat sini 1712, okey, 1712, kalau dia tak pecahkan trend line yang ada ni, okey, dia boleh buat sambungan, tapi kalau dia pecahkan trend line ini, itu adalah signal awal. Okey, ini adalah signal awal bahawa kita punya market akan melakukan rehat. So ini kita panggil trend line lah. Okey, 1, 2, 3, 4. Yang ni dia duduk dekat support. Kalau dia boleh buat kenaikan dekat sini balik, yes, dia boleh patahkan. Tapi kalau dia buat lower low, so itu tanda awal yang kita kena berhati-hati deh. Okey, so setakat ni untuk market structure ni jelas ataupun tidak Untuk market structure kita kena faham higher high higher low ni supaya kita tahu dekat mana kita nak buat keputusan untuk buat entry. Apabila dia berada di kedudukan lower high ataupun higher low, itu adalah the moment. Okey, awak nampak je dia buat higher high. Awak akan cari timing untuk awak bersedia nak masuk ataupun mencari higher low. Awak nampak je higher high. Awak cari area untuk entry dekat mana yang dia nak buat penurunan higher low, and then awak akan masuk untuk awak make profit. Okey. So itu salah satu cara kenapa kita kena faham market structure ni lah. Kita ambil contoh beberapa saham. Okey, kita ambil contoh beberapa saham. Kita ambil macam contoh saham saham apa saham tenaga lah kot saya ambil yang besar-besar sikit untuk kita buat kajian. Alamak. Aduh, ini saya stress dengan KLC screener ni, dia slow sikit.
Okey, dekat sini dekat sini kalau kita boleh study sikit. Okey, daripada sini saya tak lukis, saya tak tulislah higher low higher high tadi tu. Tapi awak boleh agaklah mungkin kita ambil daripada atas ni ke. Okey, dekat sini dia buat lower low, dekat sini kan dia buat lower low, lower high, lower low, lower high. Dekat sini kalau kita ambil sebagai lower low tak kena lah sebab kita nak mencari lower low. So dekat sini lower low, dekat sini lower high, lower low, lepas tu lower high. Dekat sini dia tak buat lower low tetapi apa yang dia buat adalah dia pecahkan lower high dekat sini. Okay, dia pecahkan resistance dekat sini. Kita tahu dah dia buat, sebab tu saya kata saham ni tak perlu kejar pun. Kalau awak steady, awak faham macam mana pergerakan dia. Kalau dia naik macam ni, tak ada rugi pun untuk kita terlepas. Sebab kita tahu selepas daripada dia buat break structure, dekat sini dia break lower high dekat sini. Dia membuat apa sini? Dia buat higher high dekat sini. Kita akan tahu apa next step yang dia bakal buat. So next dia buat apa? Dia buat higher low dekat sini. Okay, so kita akan cari area buy dekat sini untuk kita simpan saham tersebut untuk dia naik selepas daripada tu. And then dia naik secara solid jugalah kalau tengok dekat sini kan. Alright, dan berlaku keadaan semasa kalau tanya saya sideway. Dekat sini kalau tengok balik dekat sini pun sama juga ni. Dia buat lower low kan. Sini dia buat lower low, lower low, lower low, lower low. Dekat mana dia nak buat kenaikan balik? Dekat sini. Betul tak? Bila dia pecahkan lower high dekat sini, so kita tahu dekat mana kita akan cuba cari di mana dia nak buat higher apa sini? Dia buat higher low kan? Dia buat higher low dekat sini. Ada kenaikan tetapi kita boleh nampak yang berlaku dia tak boleh bertahan juga. So kalau ikutkan dekat sini dia nak buat uptrend tapi tak berjaya. Mungkin masih lagi berada di kawasan resistance dan turun balik. Dia buat lower low balik dekat sini. Okey so faham macam mana kita nak baca market structure ni dan dekat mana peluang untuk kita membeli adalah ketika mana dia mencari higher low. Ketika dia mencari higher low. Bila? Selepas dia membuat higher high. So awak bila awak ada dalam kepala ada higher high, ada higher low, apabila harga saham tu naik dia akan membentuk higher high. Apabila dia buat higher high, next step awak akan tahu dia akan buat higher low. Awak tahu dia nak buat higher low, awak tunggu timing dekat mana dia nak buat reversal. Itu cara orang smart buat keputusan untuk membeli. Dia bukan kejar ketika mana saham ni tengah naik, kejar dekat sini. Lepas tu dia buat reversal awal ataupun awak masuk dalam keadaan yang awal, okey lah, tak ada masalah awak masuk dekat sini, okey. Yang isu dia adalah bila mana dia tengah dah duduk dekat area yang dia nak reverse. Okey, kita pun beli, lepas tu dia reverse jatuh ke bawah, so kita rasa takut sikit lah masa tu. Alright. So sebab tu saham tak perlu kejar pun. Kita faham cara dia bergerak pun dah okey. So next kita akan masuk. Saya nak faham kalau tak ada soalan, kita boleh go next. Iaitu berkaitan dengan MACD Slide saya ni simple saja. Kita pakai PDF punya sekejap Share. Stop sharing. Okey, baik. Sudah. Macam mana saya nak buat ni? Okey. So kita akan belajar berkaitan dengan indikator MACD. Okey. Indikator MACD ni adalah indikator yang paling famous, okey, yang paling famous digunakan oleh ramai trader dengan pelbagai konfigurasi. Maksudnya ada yang buat untuk benda ni, ada yang buat untuk benda ni, so dia macam-macam. Tapi anyhow kita kena faham bahawa indikator ni hanyalah sebagai alat bantuan sahaja. Dia bukan kita kata holy grail ataupun dia bukan benda yang kalau dia buat benda tu next dia akan buat benda ni. Ataupun apabila dia buat benda ni dia akan next dia akan buat benda tu. So dia tidak
100% tepat, tetapi dia boleh membantu kita sebagai indikator untuk tengok momentum, okey, dan juga timing membeli dan juga menjual. Okey, kita nak tengok momentum saham tengah naik ataupun tengah turun. Lepas tu kita nak tentukan timing membeli dan juga menjual. So apa itu MACD? MACD ni bukan McDonald lah. Bila sebut MACD, MACD tu MACD MC kan. So yang ni MACD iaitu Moving Average Conversion Divergence. Okey, digunakan pertamanya adalah untuk dia mengukur momentum harga. Okey, ingat dia ukur momentum harga. Maksudnya kalau dia tengah naik, dia boleh naik lagi tak? Kalau dia tengah turun, dia akan turun sejauh mana? Okey, itu kita panggil momentum harga. Yang kedua adalah penggunaan dia untuk detect, untuk mengesan perubahan trend. Okey, mengesan perubahan trend. Maksud kata kalaulah saham tu dia tengah turun, okey, apabila ada something yang happen dekat MACD ni, crossover, itu adalah tanda bahawa dia nak buat kenaikan. Okey, kita boleh detect perubahan trend. Dan yang terakhir, yang ramai juga orang guna untuk membantu kita timing untuk membeli dan juga menjual. Okey, kalau awak tak faham sangat market structure pun, bagi saya tak ada masalah. Okey, untuk kita menggunakan MACD ni sebagai bantuan untuk kita decide. So sebelum ni kan ramai tanya kan, duduk PM saya, tanya saya, saham ni boleh simpan ke tak lagi, saham ni dah kena jual ke belum, saham ni kena apa ni, boleh pergi naik lagi ke tidak. So apa alat yang kita boleh bantu untuk menjawab persoalan kita tadi? Lepas ni awak tak perlu tanya saya dah, awak dah ada jawapan sendiri, iaitu awak buka MACD ni. Okey, buka Moving Average Convergent Divergence ni sebagai bantuan awak. Kalau dia dah buat depth crossover, maksudnya saham tu memang dia nak buat penurunan, kena take profit. Nanti kita akan tunjuk contoh dia lah. So apa yang ada di dalam MACD ni, ada beberapa komponen, iaitu MACD line, okay, fast momentum line, lepas tu kita ada signal line, lepas tu kita ada histogram. So biasanya yang sebagai signal line ni adalah garisan yang penting untuk kita tahu saham tu dia nak buat kenaikan ataupun kejatuhan. Dan histogram ni fungsi dia untuk mengukur momentum. Okey, histogram ni untuk mengukur momentum. So nanti kita tengok apa benda yang dimaksudkan dengan tiga komponen ni. So signal asas, okey, saya bagi dulu dia punya ni. Saya bagi dulu dia punya ni. Bagi teruskan macam. Okay, saya bagi dulu komponen dia dengan MACD, trend, lepas tu komponen, lepas tu signal. Okey, kita masuk kepada signal. So signal asas ini untuk kita membelilah. Bullish maksudnya saham tu akan naik apabila MACD cross above signal line. Okey, MACD line dia cross over signal line, ini menandakan ada momentum yang kuat ke arah bullish ataupun buying. Kalaulah MACD cross below signal line momentum, selling itu menjadi kuat. Dan dalam ni juga kita ada zero line concept. Okey, untuk berlaku persilangan, okey, cross tadi MACD cross above signal line dan juga MACD cross below signal line ni, kita ada satu zero line concept di mana apabila berlaku crossover tersebut di atas zero line yang saya akan tunjuk sekejap saja lagi, menandakan bahawa bullish trend lebih kuat. Kalau berlaku di bawah zero, bearish trend lebih lemah. So bullish crossover above zero, maksudnya kita ada strong signal. Okey. So ini letak dalam kepala dulu, nanti kita akan tunjuk apa benda yang saya cerita tadi deh. Sekejap, mana saya nak share tadi balik. So kita sharing balik tadi. Okey, so dekat sini. So macam mana kita nak masukkan indikator tadi? Kita pergi kepada KLCI balik. Kalau boleh kita cuba practice dekat KLCI.
LBM. Okey. So kita kena ambil dekat sini indikator. So ambil dekat indikator tulis MACD pun dah cukup Ambil tekan bahagian MACD. So inilah yang dimaksudkan tadi. Benda ni. Ini adalah MACD. So kita akan bedah siasat dia ni. Bedah siasat dia. So yang mana satu kita nak tahu dia ni adalah signal. So kalau kita tengok dekat sini, dekat bahagian tepi atas belah kiri ni, okey, kita boleh tekan tutup. Untuk kita tutup dia mata ni, kita nak buka, kita ada setting screwdriver dekat sini, punat ni tau. So dekat sini dia ada cerita. Yang mana satu adalah signal line. Yang mana satu dia punya fast length, yang mana satu dia punya slow length. Okay, style ni kalau tengok dekat sini, signal line ni yang warna apa? Signal line ni warna dia warna orange. Dekat sini warna orange. MACD line pula warna apa? Warna biru. Okay, nak tukar warna pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, saya tukar yang ni terang sikit. Okay, bagi ada warna biru. So 3 komponen yang kita cerita tadi. Pertama dia ada MACD line. Yang kedua dia ada signal line. Okay, ada MACD line dan juga ada signal line. So fungsi komponen yang ketiga adalah histogram tadi. Histogram. So kita ada dekat sini, ini adalah signal line. Ini adalah MACD line. Okay, MACD line, dan ini yang kita panggil ni adalah momentum punya histogram. Okay, histogram. Okay, baik. So apa yang dimaksudkan dengan bullish dan juga bearish pula? Bullish and bearish ni kalau kita tengok berlaku persilangan antara MACD line dan juga signal line. Okey, kalau kita tengok dekat sini MACD line warna biru, dia cross over the signal line, ini menandakan bahawa bullish ataupun buy. Okey, ini adalah signal. Maksudnya bila berlaku kita panggil golden crossover. So ini kita panggil buy, dan bila berlaku crossover balik macam ni, ini adalah bearish ataupun sell. Okay, sama juga dengan sini. Kalau kita boleh clearkan balik dekat sini. So di sini adalah bullish golden crossover, di sini adalah death crossover. Maksudnya kita beli dekat sini. Okay, kita ada harga dekat atas ni, dekat sini. Dekat mana ni? Dekat sini. Kita ambil benda ni untuk kita tengok dekat sini. Okay, kita beli di sini dan kita akan jual. Okay, kita beli dekat sini saham tersebut, and then kita akan jual balik dekat mana? Dekat sini. Okay, crossover berlaku betul-betul dekat sini. Dekat sini, besar. Yuk, nampak So kalau kita menggunakan benda ni, kita boleh decide untuk kita membeli mana-mana saham dan juga menjual saham tersebut. Saya ambil contoh saham yang kita tengah tengok, antaranya adalah JFTech. Okey, untuk menjawab kepada beberapa persoalan yang ditanya. Okey, ini adalah saham JFTech. Alright, ini adalah saham JFTech. Kalau kita tengok berlakunya crossover dekat sini, betul-betul punya dekat sini yang mula-mula. Okey, MACD line dekat sini. Tetapi awak tengoklah apa yang berlaku ni. Awak tengok. So dia tak mudah. Memang kita nampak ni, dekat sini kita nampak simple. Okay, dia buat. Tetapi ada satu keadaan. Ada satu keadaan di mana dia boleh buat seperti macam ni. Berlaku crossover, lepas tu dia naik kejap, dia turun duduk main, macam ada tanda-tanda nak kena sell, tiba-tiba dia buat kenaikan. So ini sambungan. So dekat mana sini kita tengok JFTech dia ada sell. Lepas dia buat sell, lepas tu dia buat buy balik. Nampak sini. Okay, MACD line cross the signal line. Dekat sini pun sama juga ni. Lepas dia buat sell, tiba-tiba berlaku lagi buy dekat sini. Nampak? So kita tengok harga. Selepas daripada tu nampak ada kenaikan balik. Alright. So nak bagi tahunya, indikator ni
benda yang kita tak boleh berharap sangat kepada dia. Deh. So kalau tanya saya untuk JF Tech ni, kalau kita tengok hari tu memang dah patut sell dekat sini. Okey, dekat sini dah ada sell crossover. Tapi tiba-tiba berlaku crossover buy balik. Boleh tak kita nak beli? Yang tu menjadi faktor kepada kita untuk kita buat keputusan. Apabila kita nak membeli dekat sini, kita kena pastikan apabila saham ni kalau kita beli dekat sini sebab apa? Sebab dia berlaku crossover sini, golden crossover. Kita buy, pastikan kita ada trend line yang menjaganya. Okey? Pastikan kita ada trend line yang menjaga. Maksudnya, kalaulah dia bocor dekat sini, makna katanya memang dia dah start nak buat penurunan. Okey? So, saya harap benda ni boleh membantu kita semua yang tertanya-tanya, saham ni boleh simpan ke dah kena jual? Ataupun kalau kita take profit terlalu awal ke, kadang-kadang kan? Kadang-kadang ada yang ambil profit terlalu awal. Sebabnya sebab kita tak tahu dia ni boleh naik sampai mana. Cross tu bawah zero line. Dia ada bawah cross berlaku dia boleh dua deh. So kalaulah cross tu berlaku, kalau tengok dekat atas ni cross, ini maksudnya sell yang kuat dekat sini. Kalau berlaku. So sebab tu yang ni kalau kita tengok dia buat kejatuhan. Kalau crossover berlaku dekat atas, zero line ni mana zero line? Zero line ni adalah dekat belah kanan ni. Dekat belah kanan ni ada zero line. 0.0000 tu. So itu adalah zero line. Kalau berlaku crossover buy dekat atas, dia lebih kuat berbanding crossover yang berlaku dekat bawah ni. Okey, crossover yang kalau contoh saya bagi lain contoh lain, kita tengok dekat sini. Okey, sini tak ada sangat ni. Sini. Dekat sini. Dekat sini apa Okey, yang dia maksudkan crossover tadi tu, crossover yang berlaku di bawah zero line. Yang ni lebih lemah ataupun lebih kurang, tak strong lah kita kata deh. Tak strong berbanding dengan crossover yang berlaku dekat atas zero line. Yang ni sell. So yang ni berlaku buy crossover dekat sini. And then berlaku kenaikan lah lepas pada tu kan. Awak perasan tak ni? Ada berlaku kenaikan dekat sini kan? Akan tetapi, cuba awak tengok balik. Kalau kita masuk dekat betul-betul crossover yang berlaku dekat sini sebenarnya. Lepas tu, esok dia memang naik 6%. Lepas tu, lusa dia terus merah. Candle merah and then dia jatuh. Maksudnya apa? Maksudnya MACD line ni dia lambat. Dia lambat. Dia adalah salah satu indikator yang dikategorikan di bawah lagging indicator. Harga jalan dulu, dia baru bergerak. Tapi mostly kebanyakan yang kita boleh hold lama adalah ketika mana dia buat crossover dekat bawah lah. Kalau tengok ni kebanyakan ni semua buat crossover dekat bawah untuk dia buat kenaikan. Awak tengok sini pula. Sini apa ni? Buat crossover, berlaku buy dekat sini. Okey, lepas tu dia naik. Yang ni naik banyak sikit lah. Okey, yang ni naik banyak sikit. Daripada sini ke sini dalam 11%. Lepas tu dia suruh jual. Kalau awak tak jual, okay, awak beli dekat mana sini? Saya ambil contoh sini. Sini buy. Dia suruh sell dekat mana? Dia suruh sell dekat sini. Awak buy dekat sini. Buy dekat harga ni. Awak sell dekat harga sini. Apa yang berlaku dekat situ? Berlaku kerugian. Awak beli dekat atas ni harga RM1.23 untuk JF Tech. Tapi signal sell dia keluar pada tarikh 22 bulan Februari, dia jual dekat sini. Okey. Harga RM1.19 ataupun 95 sen. Lagi murah daripada harga yang awak beli sebelum ni. Awak rugi dekat sini. Sebab tu saya kata benda ni dia lagging sikit. Tapi kalau untuk awak entry, okey, untuk awak entry dan awak nak ride the trend, bagi saya tak ada masalah deh. Bagi saya benda ni
boleh membantu kita untuk menjawab persoalan tadi. Persoalan sama ada kita ni boleh simpan lagi ataupun kita dah kena jual saham tersebut. Divergent. Divergent kalau boleh saya tak nak sentuh sangat. So faham untuk MACD ni itu penggunaan dia. So kalau boleh malam ni tau. Apabila saham tu kita faham tadi dia membuat market structure. Okay, market structure penurunan and then kenaikan apa semua dah. Apabila kita faham benda tu sebenarnya kita boleh apply dekat mana-mana counter yang kita nak untuk kita decide. Kita gabungkan antara market structure. Okey, kita gabungkan antara market structure dengan crossover yang berlaku deh. Kita ambil contoh okey dekat sinilah. Right? Kita ambil contoh dekat sini dia buat lower low, lower high, lower low, lower high. So dekat sini lower low, okay, lower high and then sini dia buat higher low, sini buat higher high. So kita ada peluang untuk membeli dekat sinilah. Okey, bila kita nak membeli bila mana berlakunya crossover dekat sini ada buy tapi tak berapa strong sangat. Cuba tengoklah indikator ni macam saya sebut indikator ni memang kita panggil apa? Memang tak boleh nak 100% pakai dia lah. Okey, tak boleh nak 100%. So dekat sini berlaku buy tetapi kenaikan yang sementara sahaja, lepas tu berlaku balik sell signal dekat sini jual and then dia buat penurunan. Tapi dekat sini berlaku balik buy and then dia buat kenaikan. So benda ni kalau awak boleh menggunakan MACD sahaja pun sudah boleh bantu awak untuk buat duit ataupun profit. Sebab kita tak nak banyak pun. Sekali kalau awak masuk tu awak dapat yang ni 10% awak keluar lah. Awak tak perlu tunggu untuk dia buat betul-betul crossover untuk awak jual. Sebab apa? Sebab kalau awak tunggu dia buat crossover untuk jual ni, awak dah lambat. Awak tak dapat maksimum punya profit. Kalau tengok dekat sini dia ada buat satu trend line yang okey and then dekat sini ada sell signal dan berlaku sell signal dan trend line pun patah and then dia buat kejatuhan. Apa lagi yang saya nak sentuh tadi? Divergence itu yang advance punya saya cerita lain kali. Okey, berkaitan dengan histogram. Histogram. Okey. So histogram, fungsi histogram ni adalah untuk kita tengok momentum. So kalau awak perasan dekat histogram ni dia ada warna merah terang, lepas tu ada warna merah muda. Lepas tu kalau warna hijau dia ada merah terang, lepas tu dia ada merah muda. Apa yang dimaksudkan dengan warna-warna tersebut? Okey. So warna merah terang ni adalah bearish yang kuat. Okey, ini adalah bearish momentum yang kuat. Berbanding dengan yang muda punya. Okey, yang merah ni terang lebih kuat daripada warna merah muda. Kalau warna hijau pula, warna hijau terang maksudnya ini adalah bullish. Okey, bullish yang kuat daripada yang muda. Dan setiap kali dia nak bertukar kepada warna hijau, dia mesti membuat warna merah muda dulu. Betul tak? Kalau tengok sini dia buat warna merah muda, which is warna merah yang tak berapa kuat ni. Lepas tu dia bertukar jadi warna hijau. Nampak? Dekat sini pun sama. Sebelum dia buat warna hijau, kalau tengok dia buat warna merah muda, lepas tu dia bertukar warna hijau. Awak tengok apa yang berlaku dekat bawah ni, berlaku buy signal dekat sini and then berlaku kenaikan. Nampak? Okey. Bukan yang ni kita nak tengok. So yang ni pun sama juga awak tengok. Okey, dia warna merah muda lepas tu jadi warna hijau. Tak ada, jarang lah biasanya yang kalau dia daripada merah terang tiba-tiba dia tukar terus jadi warna hijau. Jarang. Okey, ada. Macam contoh dekat sini warna merah terang, ini ada satu warna merah muda. Yang ni pun hampir-hampir lah tau. Tapi ada satu kecil warna merah muda, lepas tu jadi warna hijau. So biasanya dia memang jadi warna merah muda dulu.
So apa yang kita boleh ambil daripada sini adalah berkaitan dengan warna ni. Okey. Semasa warna merah terang berlaku, itu bukan masa yang sesuai untuk kita membeli. Okey. Masa yang sesuai untuk kita membeli adalah ketika mana warna merah muda. Kalau awak beli warna hijau, sebenarnya awak dah terlambat lah. Awak dah terlambat. So dekat warna merah muda tu sebenarnya awak dah boleh cari support area. Awak boleh confirm dengan reversal candlestick. Awak boleh confirm dengan volume. Macam mana nak entry. Okay, so kalau tengok sini pun sama juga warna merah muda lepas tu ditukar. Cuma kelemahan dia kelemahan dia kalau awak tengok dekat sini, histogram dekat sini kelemahan dia, kita nampak bahawa ada warna merah terang. Lepas tu ada dua histogram warna merah muda. Kita ingat dia dah habis dah, lepas pada ni dia akan buat warna hijau. Tetapi dia tak buat benda tu. Dia buat lagi 3 lagi. Very strong selling. Okay. Bearish momentum. Warna merah terang. Lepas tu dia buat warna merah muda balik. Lepas daripada ni lah baru dia buat warna hijau. Dengan kata lain bahawa untuk warna merah muda ni, kita kena berhati-hati. Okay. Kena berhati-hati. Warna merah muda kalau tanya saya adalah tempat untuk awak mencari support. Okay. Kalau contoh dekat sini, ini warna merah muda. Dekat sini kita akan cari support ataupun demand yang kita belajar. Kalau ada yang belajar demand, untuk kita membeli. Okay. Tapi kalau bocor support tersebut, kita kena keluar lah. Bocor support tersebut, kita kena selamatkan diri juga. So kalau kita tengok lagi, tau, berlaku banyak kali crossover. Ini yang tak best. Dalam kita menggunakan MACD ni, berlaku banyak crossover. Dekat sini berlaku crossover buy, settle lah. Lepas tu sini sell. Lepas tu berlaku buy balik, sini sell balik. Dia jadi pening. So ni salah satu. Dia jadi warna merah terang, tiba-tiba lepas pada tu dia jadi warna hijau terus. Ada. Ini yang kita kata sebagai benda ni dia tidak berapa sempurna lah. Okay? Tidak berapa sempurna. Tetapi yang paling penting, kalau tanya saya apa tips yang boleh diberi kepada new trader, adalah apabila awak nampak dia membuat warna merah muda, histogram dia, okay, awak cari dekat chart ini, ada tak support yang dia buat, ada atau tidak reversal candlestick yang dia buat untuk dia buat kenaikan selepas daripada tu. Okay, kalau contoh dekat sini dia masih lagi bocor. Warna merah muda start dekat mana sini? Kita nampak di sini dah start dah. Sini start. So dekat sini kita gariskan support. Tiba-tiba dia bocor, nampak? Dia turun lagi dekat bawah sini, nampak warna merah muda. Sini ikut support dekat sini. Ada support. Tiba-tiba dia bocor lagi. So sebab benda ni tak kata benda yang bukan betul-betul yang kita boleh reliable. Tetapi tempat yang warna merah muda ni lah tempat untuk kita mencari support. So last support yang dia buat kita nampak dekat sini. Alright, di sini. So kalau awak faham kenapa dia boleh reverse back dekat sini, kita akan kalau faham market structure lah. Faham market structure dan kita tahu macam mana nak tanda support dan juga resistance. So kita akan tahu bahawa dekat sini adalah tempat yang last untuk dia turun, and then selepas daripada tu dia buat kenaikan. Kalau awak tak yakin, awak boleh tunggu. Okay, awak boleh tunggu crossover berlaku, tak ada masalah. Ni. Awak dah tunggu sini tak jadi support, tak jadi. Sini bocor support, sini pun bocor lagi. Lepas tu last kali dekat sini. Yang ni awak tak nak kena dekat loss lah. Okay, awak tunggu untuk berlaku crossover baru awak buy. Okay, baru kita membuat pembelian at any price. Yang ni awak tak perlu tanya juga ni. Dekat harga berapa kita nak beli ni. Tak ada. Ni asalkan berlaku crossover, awak beli. Okay, crossover berlaku dekat sini. Okay, so dekat sini ni, candle ni kalau kita tengok dia punya harga dia ada banyak range dekat sini dah. Ni banyak range ni dekat sini.
Kalau dapat harga 1530, 540 ada, 545, 550, 555, 565, 570. Semua harga tu awak boleh beli. Janji apa yang dia boleh buat adalah dekat bawah ni berlaku crossover. Tak berlaku crossover, bahaya untuk membeli dah. So ni fungsi untuk histogram. Okey, kita ada advance punya pasal macam mana kita nak tengok lagi awal menggunakan weekly punya time frame. Saya tak cerita yang tu. Tetapi cukup untuk saya sharing balik dekat sini. Okey. Untuk saya sharing balik, mana tadi nak sharing tadi? Okey, ada. Jadi lagu. Kesalahan yang selalu orang buat dalam menggunakan MACD ni. Okey, dalam menggunakan MACD. Baru faham. Thank you, beres. Okey, so common mistake yang orang buat adalah buy hanya sebab crossover tadi. Okey, berlaku antara MACD line dan juga signal line, berlaku crossover bullish ataupun golden, kita terus beli dia. Ini adalah common mistake yang dibuat oleh trader-trader yang ada. Tanpa dia tengok keadaan market structure tadi. Dia tak tengok support resistance, nampak asalkan ada crossover, terus buy. So, kalau boleh elakkan benda ni lah. Yang kedua adalah dia ignore the trend context. Yang ni juga yang saya tekankan tadi untuk kita faham market structure tadi tu. Bila kita faham market structure, kita faham trend ni dia tengah menaik ataupun tengah menurun. So apabila kita tahu saham tu dia tengah trend menaik, kalau berlaku crossover, okeylah golden crossover tadi. Tapi kalau saham tengah turun, berlaku golden crossover, so itu crossover yang kita perlu berhati-hati. Dan yang ketiga, ignore volume. Most of us buat kesilapan yang sama juga, ignore pasal volume, and then volume ni ada banyak lah. Ada volume daily total traded dan ada volume yang kalau advance sikit yang kita ajar untuk student yang untuk klien yang aktif, kita ada ajar macam mana nak baca volume dengan lebih tepat. Dan dia trade against higher time frame. Okey, yang ni yang lebih advance juga, iaitu yang saya sebut tadi. Okey, kalau kita boleh baca awal, macam mana kita nak baca awal kenaikan sesuatu saham tu, sebenarnya kita boleh menggunakan big time frame. Mungkin ada yang dah belajar benda tu, tapi untuk malam ni saya hanya sharing untuk daily punya time frame sahaja. Okay, so nombor 9, the best practice. Kalau tanya saya, ada banyak orang dia pelbagai strategi. Tetapi yang paling utama untuk kita menggunakan MACD ni, kita menggunakan bersama trend structure ataupun market structure. Kita kena ada volume dan kita kena tahu saham tu dekat mana dia punya support dan juga resistance. So MACD adalah alat confirmation. Dia bukan stand alone punya signal. Okay, dia hanya alat confirmation. Saham memang tengah buat uptrend, berlaku crossover, yes, itu adalah confirmation yang kita boleh tentukan dia nak naik. Bukan kita main beli je deh. Okay, so ini berkaitan dengan MACD. Kita masuk, ada soalan ke sebelum tu? Sebelum saya masuk kepada next slide, kita kalau boleh nak end sebelum pukul 11 atau pukul 11 lah, sebab nanti nak rehat apa semua deh. Esok kerja dah. Okey, semua jelas ke? Siapa yang jelas boleh komen dulu. Jelas dulu, komen jelas dulu. Faham, saya boleh pergi kepada next. Item 567. Okey, 5 ni yang saya sebut divergence ni, ini yang saya akan ajar kepada klien yang aktif dengan apa ni? Dengan active trade dengan UOB. Lepas tu yang nombor 7 pun dia ada rahsia dia. Dia ada penggunaan weekly ni. Yang ni saya ajar untuk apa ni? Untuk klien yang trade dengan UOB sahaja. Dan histogram ni saya dah sentuh kan. Lepas tu 567. Tak ada lah.
So nanti next tunggulah saya akan cerita berkaitan dengan divergence. Jelas? Okay, so semua faham Okay, so kita masuk kepada next tajuk yang kita nak sentuh. Bagi saya, the most powerful indicator lah. Okay, the most powerful indicator. Walaupun saya tak mengguna, saya awal-awal dulu masa mula-mula trade dulu memang suka moving average ni. Last kali bila kita dah belajar lebih mendalam, jadi tak guna pula. Tapi untuk orang baru, bagi saya moving average salah satu selain daripada MACD tadi yang boleh bantu kita untuk kita make profit dalam trading. Okay. So moving average ni dia kata senjata yang mudah tetapi dia amat powerful lah. Okay. Apa fungsi untuk moving average? Sama macam MACD, sama macam market structure, iaitu untuk kenal pasti trend. Okay, indikator yang mudah ataupun simple untuk mengenal pasti trend. So kita untuk kenal pasti trend ni kita ada banyak. Pertama kita ada trend line. Kita ada bacaan market structure tadi kan. Lepas tu kita ada boleh guna juga MACD untuk tengok trend. Lepas tu yang satu lagi iaitu moving average. Okey, kita boleh tentukan harga ni di tengah uptrend ataupun di tengah downtrend. Lepas tu digunakan oleh trader dan investor seluruh dunia, dan moving average ni juga dia boleh bantu kita timing untuk entry dan exit. Okey, ni bila kita dah belajar dua indikator ni, lepas ni kebiasaannya kita akan campur. Awak pergi ambil MACD, lepas tu awak letak moving average. So kalau tanya saya, cuba praktis satu-satu. Kalau nak pakai MACD, awak pakai MACD dulu. Kalau awak nak pakai moving average, awak pakai moving average dulu. Awak jangan gabung lagi. Awak pakai yang mula-mula satu. Kalau contoh belajar semacam okey dengan MACD, pakai MACD dulu. Kalau okey dengan moving average, pakai moving average dulu. Tapi di antara kedua-dua ni, kalau tanya saya lebih prefer moving average. Sebab apa? Sebab dia boleh bagi tahu banyak benda kepada kita. Yang pertamanya adalah untuk kita kenal pasti trend. Yang keduanya untuk kita bantu kita untuk timing entry dan exit. Yang ada masalah nak exit. Sebelum ni ada yang duduk PM, tahu nak beli tahu. Tapi nak jual tak tahu dekat mana. So guna moving average ni, dia akan settlekan awak punya masalah tersebut. Jangan awak tak patuh pula. Dia kata exit tapi awak tak keluar. Yang tu tak boleh buat apa lah. Yang tu salah kita sendiri. Okay. So apa itu moving average? Moving average ni adalah purata harga bagi tempoh tertentu. Contohnya 10 hari, kita ada 50 hari, ada 20 hari, ada 100 dan juga ada 200. Okey, maksudnya tempoh tertentu ni harga average closing ataupun harga close pada hari ni. Kalau contoh 10 hari tau. Hari ni lepas tu 10 hari ke depan dia akan total up closing price. Lepas tu dia bahagi dengan 10. Akan keluar satu harga dan harga tu akan dijadikan satu titik, satu noktah, dan dia akan disambung-sambung untuk menjadi satu garisan ataupun line. Setting MACD dan ME. MACD kita ajar dah tadi. Untuk MA ni kita akan ajar lepas pada ni. So moving average, kalau harga berada di atas moving average, dia akan menjadi bullish bias. Dia ada potensi untuk membuat kenaikan, masuk bullish ni. Okey, kalau harga berada di bawah moving average, dia akan jadi bearish bias. Maksudnya saham tu boleh buat penurunan. So signal asas moving average ini apabila harga dia cross naik atas moving average, itu adalah potensi buy signal. Buy signal boleh dikatakan adalah tempat untuk kita membeli. Maksudnya keluar je buy signal, kita beli. Okey, kalau harga cross turun bawah moving average, potensi untuk sell signal. Yang ni yang saya sebut, bila ada benda ni, so kita boleh terus keluar. Lebih kuat jika MA turun berubah arah. Okey, yang ni kita boleh tengok garisan tu dia ada condong ke atas ataupun condong ke bawah. Okey, untuk short term moving average, ada yang menggunakan 5
MA5 untuk 5 hari dan juga MA10. So dia kata kalau MA5 dan juga MA10 ni signal lebih awal sesuai untuk intraday ataupun swing trader, cepat detect reversal, tetapi ada risiko dia. Okey, risiko dia adalah banyak false signal dan juga market noise. Apa maksud dia? Apabila saham tu dia bergerak dalam keadaan sideways, awak tengok hari ni dia buat crossover, harga melintasi daripada moving average untuk buy, esok tu elok-elok dia turun balik. Okey, esok elok-elok dia keluar sell balik. So dia terlalu banyak false signal kita panggil kan. Dia terlalu dekat 5 hari. 10 hari lebih baik. Kalau tanya saya untuk swing trader, okey, ada cara nak guna 5 hari, 5 MA5 ni. Okey, tapi untuk intraday. So intraday kita letak tepi dulu dah. Yang ni yang memang orang yang memang betul-betul dia nak trading boleh belajar. Tapi kalau kita ni yang memang nak beli, simpan sampai masa kita nak ambil profit, so yang trade secara tenang ni ataupun dengan tenang ni, kita guna 10. Okey. Bawah lagi kita ada long term punya moving average, iaitu MA50 dan juga MA200. Signal lebih reliable. Lepas tu kurang false breakout sesuai untuk trend follower ataupun investor. Lepas tu risiko dia entry dan juga exit dia lambat. Signal yang diberikan tu dia akan jadi lambat. Macam mana dia boleh jadi lambat nanti kita tengok. Okey, trade off yang trader perlu faham adalah MA dia sensitif tetapi cepat noisy. MA yang lambat, okey, MA yang sensitif cepat tetapi noisy. MA yang lambat macam 50, macam 100, 200 dia stabil tetapi dia jadi didih. So macam kita sebut, indikator ni tiada yang perfect. Jangan awak jumpa hari ni, ni betul lah dia crossover dia naik. Lepas tu dia crossover jatuh. Dia crossover balik naik. Lepas tu awak pergi apply esok, tiba-tiba tak jadi. Maksud dia tak sempurna dah. So kelemahan menggunakan satu MA. So MA ni kita boleh gabungkan dia. Okey, kita boleh guna double moving average. Apabila kita menggunakan satu moving average sahaja, susah untuk bezakan sama ada dia harga saham tersebut dia buat retracement ataupun dia buat reversal. Yang kedua adalah kurang confirmation dan mudah terkena whipsaw. Whipsaw ni maksudnya harga saham dia turun, lepas tu dia turun melepasi moving average, lepas tu dia naik balik. Kalau kita pakai dua, kita boleh tengok yang 50 hari punya dengan 10. Kita tengok walaupun dia jatuh, tetapi dia tak bawah lagi pada harga pada moving average 50 hari. Maksudnya dia masih lagi strong. Okey. Siapa yang pro trader buat, biasanya dia gunakan dual moving average strategy. Contoh antara yang awak boleh guna adalah 10-50, 20-50, 50-200. Okey, cross antara dua moving average ini akan memberi confirmation tambahan kepada kita bahawa saham tu dia nak buat kenaikan. So kesimpulan dia, moving average bukan untuk meneka masa depan, ia adalah alat untuk follow the trend dengan disiplin. Price tell the story. MA membantu kita untuk membacanya. So kita pergi kepada moving average ni. Alright, kita pergi kepada chart. Macam mana kita nak tengok moving average. Okay, kita masuk balik kepada chart. So dekat mana kita nak letak dekat mana kita nak masukkan moving average ni adalah kita pergi dekat indicator. So dekat sini tulis je MA. Okay, MA moving average. So dia ada dekat sini moving average. Ini kalau pakai KLSE screener. Kalau pakai yang bukan KLSE screener, dia tulis simple, kena tulis simple moving average. Sebab dia ada beza dengan exponential. Okay, moving average exponential ni dia ada. Yang ni saya tak cerita lagi sebab ini kita nak ajar yang basic saja supaya orang yang baru dia betul-betul faham. So tekan button moving average ni dia akan keluar. Ada garisan apa tu? So ini adalah default punya setting iaitu 9 hari. Okey, garisan untuk 9 hari. Moving average untuk tempoh 9 hari.
Tapi kita nak berapa tadi? Kita nak 10, kita boleh guna 20, boleh guna 50. So pergi dekat sini ni tukar saja dekat sini 20 style kita nak buat warna biru contohnya atau warna hijau lah deh. Warna hijau terang, lepas tu nak bagi dia besar pun boleh. So yang ni kena pandai-pandai lah yang ni deh. Setting-setting dia ni. So kita boleh tengok dekat sini. Kita boleh tengok dekat sini. Tak nampak skrin ke saya je? Yang lain nampak ke skrin? Kalau pakai phone dia susah sikit nak nampak. Sekejap saya share balik. Kalau pakai phone dia kadang-kadang kalau pakai laptop okey. Sekejap. Saya share balik. Jadi biar dia jadi gini. Yang ni saya rasa dah nampak. Cuba komen sekejap. Nampak tak Kak Diana? Nampak tak? Saya rasa nampak dah. Patutnya nampak. Betul nampak juga. Saya agak nampak dah tu deh. Tak ada komen pula tu. Okay, so moving average kita boleh tengok pergerakan dia deh. Setiap kali saya share dah ni. Nanti tengok dekat YouTube lah aku. Saya rasa nanti akan keluar. Ataupun cuba log out lepas tu log in balik. Ataupun dalam tu tekan tu dia ada gambar saya. Kena tekan yang saya punya share screen baru dia keluar. Okay, so moving average dekat sini. Apa yang dimaksudkan dengan harga berada di atas moving average? Ini maksud dia. Harga berada di atas moving average. Menyebabkan harga saham ni dia membuat kenaikan. Sampai bila? No. Sampai bila? Sampailah harga itu dia berada di bawah moving average. Dekat sini kita panggil sebagai sell signal. Dekat mana kita panggil buy, dekat sini kita panggil sebagai buy signal. So kita tengok dekat harga terus. Yang ni pun sama juga. Dekat sini. Ini adalah buy signal. Dekat mana sell? Dekat sini sell signal. Okey, cuba tengok dekat sini. Ini yang kita kadang-kadang akan ada masalah. Kebanyakan daripada kita akan ada masalah bila mana dia buat benda ni. Dia turun ke bawah harga ni. Tapi last sekali dia tutup atas. Masa 2 hari lepas ke bila saya ada sharing juga macam mana kita nak tahu bahawa itu adalah valid panggil apa confirmation ataupun valid punya sama ada dia nak turun ataupun dia nak naik. Awak kena make sure harga hari tu dia mesti tutup di atas pada moving average. Macam contoh yang ni lah. Apabila dia tutup dekat atas, itu tandanya adalah kenaikan, akan ada kenaikan balik dah. Ini kalau tengok ni macam takut dah ni, kita dah boleh jual dah, beli daripada bawah sini. Lepas tu jual dekat sini. Tak ada masalah. Awak dah profit dah pun. Cuma orang kata tak adalah maksimum kan. Dalam 17% 44 hari. So ini adalah gaya swing trader. Apabila awak swing trader, awak jadi tak terikut dengan orang. Awak beli saham tersebut, lepas tu awak simpan and then awak jual bila mana datang signal. Contoh lain kalau kita tengok macam contoh JF Tech tadi kan. Cuba tengok balik JF Tech. So beli dekat sini. Ini ada buy signal dekat sini. Buy signal. Saya nak bagi tahu. Semasa dia buat penurunan yang ni. Dekat sini kita dah sell ke belum? Ataupun dengan kalau saya betulkan soalan saya. Untuk dalam kes JF Tech ni. Kepada sesiapa yang dah beli dekat sini. Dekat bawah ni. Dekat buy signal ni. Saya nak tanya. Adakah dia dah boleh jual JF Tech ni? Boleh bagi jawapan. Boleh bagi jawapan. Adakah dia dah boleh jual?
Boleh tipis separuh. Itu jawapan selamat tu. Tak ada. Tipis separuh dah. Tipis tak ada tipis penuh. So tipis separuh dah boleh. Tipis penuh pun dah boleh juga. Sorry. Tipi untuk jual yang betul-betul kita kena jual belum ada lagi. Dek, kita kata JFTech ni memang nak jatuh, nak kiamat dah. Dia nak junam dah, memang kena jual. Untuk JFTech ni dalam kes ni belum. Dek. Kalau kita awak faham kan? Maksudnya ini indikator dia saya cerita ni. Memanglah kita nampak ada resistance dekat sini apa semua ni dah boleh start jual apa semua. Tapi walaupun saya cerita dekat sini resistant, awak dah kena start jual, awak tak jual juga. Dah sekali. Awak percaya saya aja ni. Kita dah sampai dekat resistant ni, tapi saya percaya masih ramai yang dia holding lagi, dia simpan lagi saham tu. Okey. So untuk yang ada masalah tu, awak gunakan. Tom, saya kata deh. Untuk ada masalah tak nak jual tu, awak gunakan moving average ni sebagai awak punya guideline. Apabila dia kata dia nak turun lah. Dekat sini, daripada sini dia tengah naik, dia tak bocor lagi moving average. Okey, dia tak bocor lagi. Dia naik sini, dia turun, naik lagi, tak turun. Sini dia turun, mungkin take profit dah boleh berlaku dekat sini, tapi lepas tu dia naik balik. Tapi once dia buat benda ni, ini adalah sell signal. Awak tak payah tanya orang lain, awak jual aja saham tu. Awak jual saja. Kita ambil contoh SFP Tech. Okey, SFP Tech ni. Tengok dekat sini. Awak beli dekat mana? Beli dekat sini. Sekarang ni dia tengah naik. Dekat sini awak boleh simpan lagi. Dia naik lagi. Dekat sini saya nak tanya, adakah dah ada urgency untuk kita menjual SFP Tech ni? Apa dok? Tak ada urgency. Kalau awak nak simpan lagi pun tak ada masalah. Tetapi once dia bocor the trend line ni ataupun moving average ni, yang ni kita kena jual. Kena jual. Masa kejadian tak tahu apa next happen. Masa kejadian tak tahu apa next happen. Jauh lagi dari FE. Kan? Masa kejadian tak tahu apa next happen. Saya tak faham ni. Belum lagi. Okey, boleh top up lagi. Boleh top up, awak nak top up tak ada masalah. Awak nak top up dekat sini, tapi awak kena strict tadi. Awak kena faham lah. Apabila awak top up dekat sini, tiba-tiba dia naik sampai sini saja and then dia turun, then dia bocor moving average. So top up tadi awak akan jadi loss lah. Kalau awak top up, maksudnya awak beli kata apa, beli barulah. Kalau top up yang average up, tak ada masalah. Awak untung lagi. Tapi yang baru nak beli ni, kalau dia tak jadi, memang kena tak jadilah. Awak kena sell lah. Tak ada lagi istilah awak nak boleh ada teknik harapan untuk simpan dia. Kalau dia ada tanda sell macam ni, sell lah. Tak payah tak payah tanya cikgu lain yang power, cikgu power pun tu guna benda ni. Dia guna benda ni. Cuma kalau awak perasan, kalau awak perasan, saya pergi balik kepada JFTech. Sebab apa saya tunjuk JFTech ni banyak kali ni ada sebab lah ni. Okey, saya tunjuk kepada JFTech. Kalau awak perasan dekat sini, moving average ni dia react sebagai tempat higher low yang kita belajar market structure tadi. Okey. Moving average dia boleh menjadi tempat higher low yang kita belajar mula-mula tadi. Tempat apa higher low tadi? Tempat yang mana dia nak buat reversal, nak buat sambungan higher high. Okey. So dekat sini ni sebenarnya kebiasaannya adalah tempat area moving average biasanya. Moving average berapa? Moving average 10 boleh. Moving average 20 boleh. Moving average 50 boleh. Moving average 100 boleh. Moving average 200 pun boleh. Maksudnya setiap kali saham dia turun dekat atas ni, dia akan naik balik. Okey, bila dia turun dekat moving average 20, dia naik balik. Dia turun dekat MA 50, dia naik balik.
Sama juga yang seterusnya. Okay. So yang ni kalau kita tengok dekat sini apa yang dia buat, sini adalah lower low, okay, lower high, and then sini lower low, sini adalah lower, sini adalah higher high. So bila dia buat higher high, dekat sini dia mencari higher low, dan ini adalah tempat yang dia buat reversal untuk our entry, dan bila dia naik mencari higher high, dekat sini dah boleh TP, ataupun kalau awak boleh bersabar sikit, awak follow the trend, selagi mana dia tak bocor moving average, awak boleh maximize your profit. Dan maksudnya apa? Maksudnya dekat sini dia menjadi kita punya support area. Okay. Selain daripada trend line yang kita selalu suka lukis ni, moving average ni juga menjadi tempat reversal, okay, tempat reversal sesuatu saham. Dan dalam masa yang sama juga dia boleh menjadi resistance. Bila dia akan menjadi resistance? Apabila dia bocor dan dia membuat downtrend. So dekat sini saya boleh tunjuk dekat sini lah. Okay, bila dia bocor, dekat sini dia bocor, sell signal, dah jual dah, tak ada orang pegang dah saham ni kena jual, wajib jual dekat sini. Lepas tu dia turun, kalau tengok dia turun, so dia naik dekat sini. Dia turun lagi sampai sini, dia cucuk sini ni, nampak dia cucuk sini ni, lepas tu dia sambung turun. So dia act sebagai resistance dekat sini. Nampak? So dia act sebagai resistance dan juga support untuk kita buat decision. So tengok dekat sini banyak mana yang dia react sebagai resistance. Dekat sini ada, dekat sini ada, dekat sini ada. Dekat sini pun ada react sebagai resistance. So ni kalau dalam keadaan penurunan. Setelah mana? Setelah dia berlaku sell signal lah. Okay, dia mesti ada. Sebelum tu dia mesti ada sell signal. Okay, so dekat sini awak boleh nampak ada resistance, dekat sini ada resistance, dekat sini kita boleh nampak ada resistance. Bila mana ada sell signal berlaku dekat sini, dia memang naik dekat sini. Tetapi kalau awak beli dekat sini, memang awak kena lah. Sebab dah sini awak patut wajib sell dah. Lepas tu tiba-tiba dia naik, awak ingat, ini reversal nak naik balik ni. Tiba-tiba dia react sebagai resistance and then dia turun balik. Air mata deh. So fungsi moving average ni bagi saya amat membantu kita untuk buat keputusan. So selepas daripada ni saya rasa tak ada isu lagi lah kepada klien yang dia beli saham tu, dia nak tahu saham tu masih in trend dalam kenaikan ataupun tidak. Ni kita pakai moving average 20. Kita tambah satu lagi moving average. Okey, tambah lagi satu moving average. Kalau tengok dah ada dua garisan tu, alhamdulillah, kita ambil 50. Okey, yang lebih stabil sikit 50. Dia punya line dia kita bagi besar sikit supaya nampak. Dekat sini lah kita nampak bahawa ada lagi alat bantuan moving average yang kita boleh tambah untuk buat confirmation. So kalau awak tak ingat tadi, kalau awak guna single moving average, awak buy signal untuk JF-Tech ni berlaku dekat mana? Dekat sini. Awak ingat tadi yang kita share tadi kan? Kalau berlaku buy signal, kalau kita guna short term punya moving average, dia memang boleh bagi buy signal yang awal daripada 50 hari, yang MA50. Boleh bagi awal. MA50 bagi buy signal dekat atas ni. Dia bagi lagi awal. Tetapi dia terlalu banyak noise. Terlalu banyak gangguan. Dan dia boleh buat false signal tadi. Maksudnya berlaku kenaikan tapi tiba-tiba saham tu turun balik. Alright. So dekat sini apa yang berlaku, awak tengok buy signal dekat sini. Tetapi buy signal moving average 20 dekat sini. Moving average 50 dekat sini. Tetapi apabila berlaku persilangan di antara slow dengan fast ataupun fast dengan slow punya moving average, itu adalah confirmation bahawa trend besar untuk dia membuat sambungan kenaikan. Okey. So apabila berlaku persilangan yang kita panggil sebagai golden crossover ni, ini maksudnya berlaku kenaikan yang besar selepas daripada itu. Okey, apabila berlaku buy signal moving average dekat 20 sini, moving average 50 sini. Bila berlaku persilangan dekat sini, maksudnya dia akan ada trend yang besar untuk menaik. Itu fungsi moving
moving average. So kalau tanya saya antara favorite saya, biasanya saya guna satu sahaja. Sebab itu yang dulu punya lah. Tapi sekarang ni tak pakai moving average pun tak pakai. Saya buang habis dari indikator. Okay. Alas sekali tengok chart pergerakan sahaja. Tapi dia boleh membantu awak untuk awak decide sama ada awak boleh simpan atau jual, awak boleh pakai dua ni sahaja. Okay. So macam mana nak buat crossover? Kalau tengok dekat sini dia tak ada cross kan? Dia tak ada lambang. Kalau nak buat cross ada dekat indikator sini dia ada tulis MA cross. Ni. Nampak kalau tu awak boleh padam yang lama tu dia ada MA cross dekat situ nampak dia ada crossover tu kan? Lambang cross tu. Yang ni boleh tukar dekat sini contoh yang short punya tadi 20. Lepas tu yang long punya long punya 50. Yang ni kita nak warna hijau. Lepas tu yang ni kita nak warna tak ragu warna. Sebelah habis ni. Ni so yang ni warna hijau, warna biru. So yang ni kalau tengok warna hijau, kita bagi tebal sikit yang ni. Yang ni bagi tebal. So crossover berlaku. Kalau kecil boleh buat besar. Nak buat tukar warna hitam pun boleh juga. Hitam warna merah ke? Warna merah boleh. Warna hitam pun boleh juga. Nak besarkan dia, kita besar dah tu. So berlaku crossover dekat sini Sini ada crossover. So boleh apabila berlaku crossover ni boleh bantu kita sebagai buy signal juga dah. Boleh bantu kita untuk decide buy signal. Yang ni pun boleh bantu kita untuk kita decide kita ni nak sell. Tapi kalau kita tengok balik kan. Tengok balik yang moving average ni sell signal berlaku dekat sini lagi ni. Moving average 50 berlaku dekat sini sell signal. Dan ini adalah trend penurunan yang besar yang dia akan buat selepas daripada ini adalah confirmation yang betul-betul punya. So sebab tu bagi saya, kalau tanya saya just cukup untuk guna satu sahaja pun dah cukup untuk kita tentukan. Terutama kalau yang jadi nak swing secara cepat lah maksudnya. Swing secara cepat ni maksudnya dia swing, dia tak nak pegang sebulan 2 bulan, dia nak pegang dalam seminggu 2 minggu. Awak pakai yang moving average 20 deh. So bila awak pakai yang 20 ni, dia dah boleh buat keputusan dekat mana awak nak kena clear. Dapat saja secure 10%, kalau contoh swing dekat sini, dapat saja 10% awak keluar. Dan kalau awak nak simpan dia, awak simpan selagi mana dia tak break the moving average. Dia bocor moving average ni normal untuk awak simpan lah. Sebab dia memang nak buat penurunan. So far untuk GFTech ni, tak ada masalah lagi. Kalau kita tengok yang long punya hari tu UWC dia naik agak strong kan. UWC kalau tengok masa dia naik dekat sini nampak dekat sini kalau tengok dia maintain sahaja. Awak beli dekat sini yang ni saya kata awak tak perlu in out, awak tak perlu nak keluar awal, tak perlu nak keluar terlalu lambat sebab kalau dekat sini awak just ride the trend, tak ada apa-apa signal yang menyatakan bahawa dia ni dah memang tak berapa strong. Kecuali berlakunya dekat sini. Lepas tu dia turun and then dia naik balik dekat sini, your decision sama ada nak buat entry balik ataupun tidak. Lepas tu dia buat crossover lagi balik sini. Lepas tu buat sambung dan setakat ni masih steady lagi lah. Okay. Setakat ni masih lagi on. So kalau tengok teknologi basically-nya dia memang suka buat kenaikan yang steady. Kita tengok dekat sini dulu kalau siapa-siapa ingat yang lama dulu zaman UWC naik tinggi. 2020 ni masa recovery tengok memang maintain je dia. Dekat sini ada 4 signal. Kalau pakai 50 ni memang tak kena Kalau awak pakai 50 nampak awak just swing dia all the way sampai dekat sini baru jual. Kalau pakai 20 tadi dia ada noise sikit, dia ada bagi 4 signal, sini jual, sini jual. Sini jual, sini jual, sini jual. Tapi kalau pakai moving average 50, awak boleh simpan dia sampailah dia naik dekat sini sebagai sell. Dan awak tengok balik tadi 20 kita buat sebagai tempat higher low, betul tak? Tapi kalau kita tengok dekat sini 50 pun boleh membantu kita sebagai tempat untuk kita detect dia membuat higher low and then dia buat higher high. Ataupun dekat sini kita consider dia higher low. Mana lagi yang 50? Nampak dekat sini higher low dekat sini kan. Market structure break higher high dekat sini. Dia turun sini dia buat higher low and then dia buat kenaikan higher high. Nampak?
So pun boleh. So 20, 10, 50, 100, 200 semua boleh gunakan sebagai higher low punya entry lah. Okey, dekat mana kita nak cari higher low. Kalau guna single, saya recommend yang mana? Kalau guna single saya recommend 20 lah. Guna yang 20. Okey, guna yang 20 ni sebab apa? Sebab lepas pada ni mungkin saya akan jawab tolong guna moving average 20. Kalau tanya saya saham ni boleh simpan lagi ke tak? Okey,